kulit makin merah walaupun pakai skincare mahal, mungkin anda sedang rosakkan kulit sendiri. Kalau anda selalu guna retinol dan produk exfoliate skin tapi kulit makin merah, pedih atau sensitif, mungkin anda perlu guna teknik skin styling. Ini antara trend skincare terbaik kerana ia membantu mengurangkan iritasi dalam masa yang sama menjadi rutin penjagaan kulit lebih konsisten. Caranya mudah. Hari pertama, guna exfoliating acid untuk membuaskan kulit mati. Hari kedua, gunakan retinol. Kemudian hari ketiga dan keempat adalah recovery day, di mana anda hentikan semua bahan aktif dan fokus kepada pemulihan kulit sahaja. Selepas itu, ulas semula tikaran ini. Recovery day sangat penting kerana ia membantu mengelakkan skin dari rosak dan memberi masa kepada kulit untuk pulih. Pada hari pemulihan, guna moisturizer yang mengandungi niacinamide untuk membantu menguatkan skin barrier dan glycerin untuk mengekalkan kelembapan kulit. Ingat, hasil skin styling tidak berlaku dalam semalaman. Anda mungkin memerlukan beberapa bulan untuk melihat perubahan yang ketara. Jadi, kekal konsisten dan bersabar. Kerana kulit yang sihat bukan datang daripada menggunakan lebih banyak produk, tetapi penggunaan produk yang betul dengan cara yang betul. Dan ingat, skincare bukanlah satu keperluan sementara. Skincare adalah rutin.